Okay guys, kita dah habis makan tadi. Sekarang ni aku pula lepak dekat dia punya Grind Coffee. Dia main coffee joint yang baru dia buat tu. Dekat sini dia ada beberapa menu untuk you all lepak moreh. Antaranya aku tunjuk korang. This one yang best, antara yang best jugalah. Aku memang dah lama tak makan benda ni, especially kat bulan puasa. This is dia punya kopok leko. Kopok leko. And then dia juga ada option untuk you, salah satu yang benda yang jarang juga korang dapat kalau korang nak lepak moreh-moreh makan. This one is dia punya cucuk udang bersama dihidangkan dengan dia punya kuah kacang guys. This is the kira-kira lah macam ria-ria utara, especially Kedah punya style, dia bagi kuah kacang. Bukan macam dekat KL punya cucuk-cucuk udang ni, dia bagi sos-sos merah tu. And then juga ada option you nak makan-makan ringan-ringan sambil you minum kopi. Dia akan dia ada juga menu dia yang fries ni. And then juga, kalau ada fries, mana boleh kalau tak ada ni kan. This one is dia punya nuggets. So this one memang kira macam tempat you nak moreh lepas buka puasa, nak ajak OOTD sikit kan, nak ajak lepak memang you nak minum kopi, you know, nak berasap sikit sambil nak makan-makan ni. So this is where you come and lepak lah dekat Muhibah ni. Bismillah. Aku cukup anti kalau orang buat kopok leko. Cili ni dia tak bagi proper kopok leko macam cili, dia bagi cili sauce. But this one is memang style Terengganu ni lah kopok leko ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa nak buat opening pada luar tadi. Sekarang ni aku bawa family aku untuk datang dinner. Bulan puasa memang sekali, at least sekali aku akan ajak the whole family aku, especially orang tua aku, isteri dan anak aku dan adik-beradik aku, untuk makan berbuka puasa dekat luar. Dan kita akan selalu carilah yang tempat yang paling berbaloi, yang tak terlalu mahal, yang tak terlalu murah, yang average. Cuma hari ni aku bawa diorang makan satu set yang dekat restoran yang aku biasa makan, tapi cuma bila dia datang menu, dia punya menu raya ni nampak agak best juga, banyak sangat dan masakan dia pun best. Harga dia tak terlalu murah, agak lebih kurang tinggi juga. Tapi aku rasa berbaloi kot. Kita datang dalam 10 orang untuk makan 10 orang. So kalau you all teringin nak tengok aku makan apa, ataupun boleh jadikan idea pasal bulan puasa ni, tinggal lagi dah setengah jalan, dah lagi sikit je you all nak belanja, family you datang sini, you all boleh datang sini, okay? So tengok dulu apa yang aku makan, aku share dengan korang, okay? So macam biasa, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan subscribe dulu supaya all dapat lagi notification mana-mana tempat aku pergi makan, dan bagi aku semangat sikit guys untuk buat video lagi. Dan yang mana nak tahu aku makan dekat mana, dan yang nak tahu apa jenis makanan yang dia hidang hari ni, tengok video ni sampai habis. Let's go. Kita punya operation time pukul 10.30 pagi hingga 9.30 malam. So macam mana orang nak booking ke? Kena booking ke kalau nak buka puasa kat sini? Kena call dulu ataupun WhatsApp kita lah. Kena WhatsApp? Okey. Lepas tu untuk orang datang bermula daripada pukul? Kalau bungkus 4.30 petang dah boleh pick up lah. Kalau yang nak datang dari ini kat sini, dah ready pukul berapa untuk orang datang duduk? 6.45, pukul 6 dah sesuai lah nak duduk kat sini. So dia duduk, dia dah ada booking, and then dia dah order siap lah maksudnya kan? Betul. Masak serentak. Masak serentak. So bila time nak berbuka tu semua lauk akan sampai? Betul. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Dah tiba masa dia pukul 7.27. Kita sekarang berada dekat wilayah punya area. So jadi hari ni buka pada pukul 7.27. Aku nak buka puasa dulu. Bismillah. Ni antara air yang datang dalam set dia. This is dia punya apple asam boy. So bila you all beli set ni, you all akan dapat sekali lah 10 air apple asam boy ni. Sedap gila guys. Dia bulan puasa ni, apa benda yang you rasa tak sedap pun dia akan jadi sedap sebab lapar kan. Lauk dia ada banyak lauk. Aku tak silap aku ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 8, 9 lauk. Jadi dengan nasi dia yang tak berapa banyak ni, kita punya goal hari ni ialah kita nak makan lauk dia. So agak harap-harap aku boleh cerita dengan korang sikit macam mana rasa lauk dia okey ke tak. Sebab untuk portion yang harga lebih kurang dalam RM560 untuk makan 10 orang ni, dia panggil set majestic. Portion dia aku tengok tadi memang memuaskan lah. Cuma rasa je kali ni kita nak check out tengok macam best ke tak. Aku nak letak sikit dia punya lemon chicken. This is dia lemon chicken.
Aku letak sikit atas nasi ni, and aku nak ambil kuah lemon sikit. Aku basahkan atas chicken dia. Okay. Kita buat very simple sebab kalau aku nak cerita satu persatu memang tak habis. Jadi aku akan ambil semua lauk yang ada kat sini, aku letak dalam satu pinggan yang sama. Telur dadah, potong sedikit telur dadah dia, this one. Untuk set Majestic ni dengan set yang lain, dia perbezaan ketara dia yang diorang recommend untuk ambil set Majestic is because dia datang dengan this one. This one ni dia panggil asam prawn. So kadang-kadang yang asam-asam ni selalu macam nyonya punya menu lah. But this one I'm not sure. Jadi aku ambil sikit. Dan untuk prawn, kita sedia tahu prawn ni kan mahal. Tapi dekat sini prawn dia bagi portion agak banyak jugalah. This is lamb, dia datang juga dengan kambing. So aku tengok suka tekstur dia, kuah dia agak pekat, dan aku suka dia ada bagi capsicum ni. So memang Chinese punya masakan dia kena ada capsicum ni lah. Especially kalau biru dengan colour merah dengan colour hijau ni. And dekat Muhibah ni, yang mana dah biasa makan Muhibah, you all orang-orang lama especially kan, yang memang area-area sini, dia punya sotong ni is not that great, taklah fancy sangat macam dekat restoran-restoran lain. Tapi dia ada satu kelebihan, bukan, dia punya originality dia punya tepung ni yang jenis yang macam goreng, lepas tu dia tak berketul keras-keras besar-besar tau. Dia jenis macam berabuk-berabuk punya betul, nipis-nipis. So dia memang daripada zaman dulu dia punya sotong macam ni. The third last aku nak tambah lagi sikit atas pinggan aku ialah this one, dia punya kailan ikan masin. And last sekali ikan, dia panggil this one is steamed fish with ginger, halia and green onion. Green onion tu rasa macam apa tu, daun sup, daun bawang. Siakap yang orang pakai ni pun taklah terlalu kecil. Not bad, the size is not bad. So aku ambil sikit. Cuma selalu kalau kita makan benda-benda yang macam ni, selalu usually kita ambil siakap steam 5 atau common. So kali ni kita ambil set Majestic ni, dia memang macam lain sikit lah daripada yang lain lah. And lagi satu yang macam korang tengok tadi, aku ada ambil lala, tapi aku tak berapa berminat lala hari ni. So kebanyakan semua lauk yang dia datang dalam set ni semua dah penuh dah dekat pinggan aku ni guys. Korang tengok ni, penuh gila dah. Kita nak rasa dia punya sotong tepung. And dia punya sedikit inilah sayur kailan lah. Aku buat suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan Chinese cuisine ni, korang kenalah bancuh vinegar, dia punya cabai and vinegar ni. Bila ada cabai dengan kicap dengan dia punya vinegar tu, automatically dia dapat feeling of the Cina punya authentic punya style masakan. This is dia punya lemon chicken. Bismillah. Setiap bulan puasa diorang akan buat set-set ni, and setiap tahun bulan puasa set yang dia gabungkan, dia jadi untuk dia buat untuk you all berbuka puasa tu, memang set dia lain-lain tau kan. Kali ni you all mungkin nampak macam mahal, dia yang set aku makan dia panggil set Majestic ni harga 565, tapi sebenarnya portion banyak gila guys. Dan lagi satu guys, bila you all datang makan kat Muhibah ni, ataupun you all tak datang buka puasa kat sini, tapi you all geng-geng mana duduk belah-belah KL, belah-belah Taman Tun, nak lepak chill dengan member you all, you know, nak isap rokok ataupun nak layan sigar ke, nak chill, nak more-more bulan puasa ni, dia boleh datang kat Muhibah ni sebab dekat belakang tu dia boleh buat satu coffee joint. Dan diorang punya coffee tu, I tell you, I'm not a coffee drinker, tapi aku tengok diorang punya pembuatan coffee dengan geng-geng yang buat tu tak noob sangat. Memang I think they know quite a lot about the coffee. So aku just minum, aku tak pandai nak average kopi, tapi bila aku minum tu aku rasa sedap lah. And the best part of it, dia punya vibe tu memang rasa best kat situ. And masa more-more tu macam-macam benda you boleh makan. Dia ada cucuk udang style Kedah yang ada kuah kacang tu. Kemudian dia ada kopok leko aku makan tadi, dia punya sos tu, dia punya sos tu cicak memang rasa macam Terengganu ya. Dan juga untuk more tu dia ada fries, dia ada nuggets, benda-benda ringan lah you nak order. Adik, Bang, khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Lepas sihat. Alhamdulillah, kenyang gila lah tadi makan kat sana tu. Ui, sedapnya. Saya ni tak pandai minum kopi sangat. Recommend saya sikit ni, dalam 3 ke 4 cup saja saya nak buat video nak tunjuk ke orang apa yang best. Okay, kita ada ni bang, milkshake coffee. Milkshake coffee. Ya. Okey. Lepas tu kita ada hot latte. Okey. Ice latte. Ice latte. Okey. Dah 3 dah tu kan? Dah 3 dah bang. Okay. Sorry, satu ada ice chocolate. Yang tu okey. Saya ni boleh lah rasa coklat tu, tak pandai kopi sangat kan? Boleh. So 4 ke dia? 4. Betul. Okey lah, buat kasi 4 tu dia. Boleh bang. Agak ramai juga dekat dia punya coffee punya tempat ni. So aku dah dapat dah aku punya, this is dia punya ice latte antara 4 yang aku ada tadi. So kita nak rasa sikit lah. Macam aku cakap tadi lah, aku tak berapa pandai sangat minum kopi kan. Cuma tengoklah sedap ke tak sedap kat tekak aku. Okay, there you go. Bismillah.
terus terang cakap guys, aku memang tak reti nak appreciate coffee. Aku tak tahu nak kata mana coffee sedap ataupun coffee tak sedap. Anyway, just to tell you all yang mana berminat untuk datang kat sini, boleh datang berbuka puasa dekat Muhibah Seafood, terletak dekat Sungai Pecala. Dia buka macam aku cakap tadi, macam tadi yang kita tanya orang tu, dia buka daripada you start boleh buat order tak silap daripada pagi, daripada 10 lebih. Telefon dia orang, you boleh buat order untuk tempahan meja untuk nak buka puasa, and dia orang akan bagi menu you. Mungkin you boleh order apa-apa yang you nak. Bila you datang petang untuk buka puasa dekat sini, you just duduk tunggu, dia orang akan serve makanan tu. Kalau you datang lepak dengan family ataupun kawan-kawan, you boleh ada pula boleh datang kat belah belakang dia ada main coffee joint yang baru juga dia buka dalam sebulan lebih. Ada macam-macam jenis kopi lah, and dia ada juga makan makanan ringan muring-muring untuk you nak lepak, ataupun you jenis yang tak buka puasa kat sini, you buka puasa kat rumah, you nak datang sini pun boleh juga. So aku rasa video ni sangat panjang guys. Itu saja yang aku nak share dengan korang hari ni. Aku datang berbuka puasa buat family aku. So thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis, and especially orang yang baru jumpa channel aku, boleh tekan subscribe dulu bagi aku semangat sikit untuk aku share lagi video dengan korang. Thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye bye.